Hana memerhatikan kawasan sekolah Tun Fatimah buat kali terakhir. Lalu duduk di meja batu mengenang hari pertamanya di situ. Cepatnya masa berlalu. Teringat pula waktu semasa aku di sekolah lama. Jauh sangat beza dengan sekolah ini. Setiap kali menaiki tangga sekolah, rakan-rakan sering menyapa Hana, membalasnya dengan senyuman lebar sepanjang perjalanan. Namun, di sekolah lamanya, dia sentiasa ketakutan kerana sering menjadi mangsa musikan balingan berbola kertas. Sapaan mesra rakan-rakan sewaktu berselisih di koridor sentiasa menceriakan hari Hana. Hana merasa tidak selesa apabila rakan-rakannya memandangnya pelik dan menutup hidung seolah-olah dia berbau busuk sewaktu berjalan di koridor. Hana rasa dihargai apabila rakan-rakannya yang sedang berbincang tentang kerja rumah mengajak dia turun ke kantin bersama sewaktu waktu rehat tiba. Hana berasa amat sedih apabila kepala ditunjal oleh salah seorang pembuli yang mahu keluar rehat semasa dia duduk berseorangan. Hana berasa teruja apabila rakan-rakannya mengejutkannya dengan hadiah, nyanyian lagu hari jadi dan pelukan daripada Batrisha di dalam kelas yang kosong. Hana berasa sungguh sedih apabila mendapati mejanya dipenuhi sampah dan menjumpai surat berisi kata-kata menyayat hati daripada pembuli. Hana tersenyum dan berpelukan dengan Batrisha apabila Batrisha menggantikan bunga layu dengan bunga baharu di meja batu.